Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini bersama saya, Cik Nur Akuriah binti Ramli akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dalam sistem pendidikan kita, iaitu kepelbagaian sosio-budaya dalam konteks sekolah. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya berkongsi serangkap pantun. Bunga mekar di tepi perigi, harum baunya meresap ke jiwa. Walau berbeza adat dan tradisi, hidup harmoni, aman sentosa. Bersama saya pada hari ini, panel pertama ialah Dr. Hidayu binti Muhammad Saleh, seorang pensyarah dalam bidang sosiologi pendidikan dari UKM dan berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang sosiologi. Manakala panel kedua pula ialah Cikgu Sofia Najwani binti Asrul, seorang guru yang berpengalaman dalam bidang kemanusiaan. Baiklah, sebelum kita mendalami perbincangan dengan lebih lanjut, boleh Dr. Hidayu terangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian sosio-budaya? Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator kerana menjemput saya pada hari ini sebagai salah seorang barisan panel dan saya bersyukur kerana dapat berkongsi ilmu tentang kepelbagaian sosio-budaya di negara kita. Saya akan menjelaskan dalam konteks masyarakat, kepelbagaian sosio-budaya merangkumi aspek bangsa, adat resam, jantina, kaum serta struktur sosial yang wujud dalam sesebuah negara. Ia bukan sekadar perbezaan luaran seperti bahasa atau pakaian, tetapi juga bagaimana budaya dan faktor sosial saling mempengaruhi untuk membentuk tingkah laku, norma, nilai serta interaksi sosial dalam kalangan masyarakat. Di sekolah kita dapat melihat bagaimana kepelbagaian ini diterjemahkan dalam pelbagai aspek seperti cara murid berinteraksi, aktiviti yang dijalankan serta peraturan yang digubal oleh pihak sekolah. Itu saja daripada saya, Puan Moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita. Menarik, jelas sekali bahawa kepelbagaian sosio-budaya bukan sekadar tentang perbezaan bangsa atau bahasa, tetapi lebih kepada bagaimana unsur sosial itu sendiri dan budaya ini saling mempengaruhi dalam kehidupan seharian, termasuklah dalam persekitaran di sekolah. Selain itu, kepelbagaian sosio-budaya juga boleh memberi impak kepada suasana pembelajaran di sekolah. Jika dikelola dengan baik, ia boleh menjadi kekuatan dalam membentuk generasi yang lebih inklusif dan bertoleransi. Namun, jika tidak diurus dengan baik, ia juga boleh menimbulkan cabaran seperti salah faham kaum, ketidakseimbangan dalam peluang pendidikan, dalam peluang pendidikan atau bahkan isu diskriminasi yang tidak disengajakan. Jadi, dalam konteks ini, bagaimana kepelbagaian sosio-budaya dapat memberi kesan secara langsung kepada persekitaran di sekolah? Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Mungkin panel kedua kita, Cikgu Sofia, boleh berkongsikan pengalaman dan pemerhatian cikgu dalam menangani kepelbagaian ini di sekolah. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator di atas soalan yang telah diajukan. Memang betul, kepelbagaian sosio-budaya memberi kesan yang besar kepada sekolah. Saya ambil contoh kepelbagaian kaum di sekolah. Di Malaysia, seperti yang kita ketahui, kita mempunyai murid dari pelbagai latar belakang. Contohnya kaum Melayu, Cina, India serta lain-lain etnik.
Perbezaan ini boleh menjadi kekuatan jika kita sebagai guru menggalakkan pemahaman dan penghormatan terhadap budaya masing-masing. Sebagai contoh, dalam kelas, kita sering mendedahkan murid kepada perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Pesta Keamatan. Ini membantu mereka memahami adat dan tradisi rakan mereka, sekaligus mengurangkan prejudis atau salah faham antara kaum. Selain itu, kepelbagaian juga dapat dilihat dalam struktur sosial murid. Ada murid yang datang dari keluarga berada. Ada juga yang kurang berkemampuan. Guru memainkan peranan penting untuk memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang ekonomi. Itu sahaja pendapat daripada saya. Terima kasih kepada panel kedua kita, Cikgu Sofia. Saya amat bersetuju. Betul tu, Cikgu. Akan tetapi, bagaimana sekolah boleh memastikan kepelbagaian ini tidak menjadi punca perpecahan atau konflik? Boleh Dr. Hidayu, panel pertama kita, perincikan bagaimana kita menghadapi cabaran dalam kepelbagaian sosio-budaya ini? Dipersilakan, Doktor. Itu satu soalan yang bagus, Puan Moderator. Memang benar, jika tidak dikendalikan dengan baik, kepelbagaian boleh membawa salah faham, diskriminasi atau lebih teruk, kegiatan buli di sekolah semakin berleluasa. Sebab itu, pendidikan sivil dan moral sangat penting. Kurikulum sekolah harus menekankan nilai hormat menghormati, kesaksamaan gender dan perpaduan kaum. Contohnya, aktiviti berkumpulan yang melibatkan kepelbagaian kaum dalam ahli kumpulan. Guru memainkan peranan penting untuk memastikan kerjasama yang membentuk perpaduan kaum itu terjadi sewaktu PDPC dilaksanakan di dalam kelas. Selain itu, pihak sekolah boleh melaksanakan program silang budaya seperti pertukaran makanan tradisional atau persembahan seni budaya bagi memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya lain. Bagaimana pula pandangan Cikgu Sofia mengenai isu ini? Saya setuju dengan pandangan daripada Dr. Hidayu. Sebagai guru, kita harus menjadi role model kepada anak murid kita. Jika guru sendiri menunjukkan sikap inklusif dan adil kepada semua murid, mereka akan belajar menerima dan menghormati perbezaan. Saya juga ingin tambah satu perkara. Guru perlu peka dengan isu jantina dan kesaksamaan gender di sekolah. Kadang-kadang, kita melihat stereotip dalam pemilihan aktiviti. Contohnya, dalam aktiviti sukan tertentu hanya untuk lelaki atau perempuan. Sedangkan semua murid harus diberi peluang yang sama. Contohnya, dalam aktiviti kawat kaki, guru hanya melibatkan pelibatan murid lelaki berbanding murid perempuan. Itu saja pandangan daripada saya. Ya, betul. Saya juga bersetuju. Ini satu perkara yang sering diabaikan di sekolah. Maaf sebentar, kelihatannya ada panggilan daripada secara atas talian. Mungkin beberapa individu yang mengikuti program kita daripada luar lah secara atas talian kerana mereka tak dapat menghadirkan diri di studio kita pada hari ini. Okey, jadinya izinkan saya untuk menjawab panggilan ini sebentar kepada panel kita. Terima kasih. Okey. Baiklah Encik Faiz, saya akan sampaikan soalan Encik Faiz kepada panel yang kita jemput pada hari ini. Baiklah, terima kasih Encik Faiz kerana menonton rancangan kami secara atas talian. Terima kasih. Baiklah, untuk pengetahuan panel kita pada hari ini, kita juga melaksanakan kita punya program program buat bicara ini secara atas talian dan juga penonton
di dalam studio lah. Okey. Jadi ada soalan daripada seorang pemanggil secara atas talian iaitu Encik Faiz. Di mana Encik Faiz bertanya mengenai apakah impak positif jika kepelbagaian sosio-budaya ini diterapkan dengan baik di sekolah. Dan saya rasa bila berkaitan dengan sekolah, lebih elok dan lebih berpengalaman lah kepada Cikgu Sofia untuk menjawab persoalan daripada Encik Faiz. Dipersilakan Cik Sofia. Cikgu Sofia. Baiklah, terima kasih kepada Puan Moderator. Merujuk kepada soalan yang telah diberikan oleh Encik Faiz, iaitu apakah impak positif jika kepelbagaian sosio-budaya ini diterapkan dengan baik di sekolah? Okey, saya akan cuba menjawab. Terima kasih atas soalan yang telah diajukan oleh Puan Moderator ini. Saya akan cuba menjawab soalan daripada penonton, Encik Faiz ya. Okey. Betul. Berdasarkan soalan yang diajukan iaitu apakah impak positif jika kepelbagaian sosio-budaya ini dapat diterapkan dengan baik di sekolah? Okey, jawapan saya, jika diterapkan dengan betul, kepelbagaian sosio-budaya dapat membentuk generasi yang lebih terbuka, bertoleransi dan bersatu padu. Murid yang belajar dalam persekitaran pelbagai budaya akan lebih mudah bekerjasama dalam masyarakat majmuk di negara kita, Malaysia. Seperti yang kita ketahui, kita terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan etnik-etnik lain seperti Iban, Bajau, Kadazan dan sebagainya. Ini juga dapat membantu murid-murid kita untuk membina kemahiran sosial dan komunikasi yang baik. Seperti yang kita ketahui, kemahiran komunikasi sangat penting pada murid-murid kita. Hal ini kerana kemahiran komunikasi ini dapat diaplikasikan dalam dunia global pada hari ini dan juga penting untuk masa akan datang bagi mencari peluang pekerjaan. Bagaimana pula pandangan Dr. Hidayu? Saya setuju. Saya sendiri melihat bagaimana murid yang terdedah kepada kepelbagaian sosial budaya lebih cepat menyesuaikan diri dalam persekitaran baru. Mereka lebih mudah menerima perbezaan dan tidak cepat menghakimi orang lain. Mereka lebih bijak dan bertindak positif dalam perbuatan sesuatu keputusan. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan aktiviti secara berkumpulan di dalam kelas, terdapat kerjasama yang guru-guru boleh lihat yang dapat dipupuk antara mereka. Terbukti di sini bahawa sekolah yang meraihkan kepelbagaian ini dapat melahirkan pemimpin masa depan yang lebih bertanggungjawab dan berpandangan jauh dan seterusnya menjadi generasi yang membantu dalam mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam negara. Itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Hidayu dan Cikgu Sofia atas perkongsian yang saya rasakan sangat bernas. Sebelum saya menamatkan program Bual Bicara ini, adakah panel jemputan kita, Dr. Hidayu dan Cikgu Sofia, mempunyai mungkin apa-apa pesanan akhir kepada para penonton yang mengikuti rancangan kita pada hari ini? Mungkin Dr. Hidayu boleh memberikan sepatah dua kata untuk penutup pada hari ini? Okey, akhir sekali daripada saya pada malam ini, saya ingin menekankan bahawa kepelbagaian bukanlah satu ancaman tetapi satu kekuatan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk sikap generasi muda terhadap kepelbagaian ini. Dan semestinya guru menjadi ejen dalam memastikan keharmonian dalam kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Silakan Cikgu Sofia.
Okey, bagi pandangan saya sebagai penutup perbualan, saya sebagai guru dan juga pihak sekolah harus menjadi perantara dalam membina masyarakat yang bersatu padu. Jika kita boleh mendidik anak-anak murid kita untuk menerima dan menghormati perbezaan dari usia yang muda, iaitu dari sekolah rendah hinggalah ke tamat persekolahan, insya-Allah kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih harmoni. Itu sahaja pandangan daripada saya. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel jemputan kita pada hari ini, Dr. Hidayu dan Cikgu Sofia, atas perkongsian yang sangat bernas dan bermanfaat. Perbincangan kita hari ini telah membuka mata kita tentang betapa pentingnya kepelbagaian sosio-budaya dalam membentuk persekitaran di sekolah supaya sentiasa harmoni dan inklusif. Jelaslah bahawa sekolah bukanlah sekadar tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga medan untuk memupuk nilai hormat menghormati, persefahaman dan perpaduan dalam kalangan generasi muda. Jika kepelbagaian ini diraikan dengan bijak, kita mampu melahirkan pelajar yang lebih terbuka, bertolak ansur serta bersedia untuk menghadapi cabaran dalam masyarakat majmuk seperti yang terdapat di Malaysia. Sebagai renungan terakhir, izinkan saya berkongsi serangkap pantun. Burung merpati terbang ke sana, singgah sebentar di dahan jati. Biar berbeza adat dan warna, kita tetap sehati, sejiwa dan serasi. Semoga apa yang telah dikongsikan pada hari ini dapat menjadi kepanduan kepada para pendidik di luar sana, di sekolah, ibu bapa dan masyarakat dalam usaha membentuk satu generasi yang lebih memahami dan menghormati kepelbagaian di sekolah. Dengan itu, saya akhiri sesi temu bual ini. Terima kasih kepada para pendengar yang setia mengikuti perbincangan ini. Semoga kita semua terus bersama-sama menyelmai nilai perpaduan dan keharmonian dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dalam segmen akan datang. Assalamualaikum.